Bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, tahniah, dan ingat ada satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khas untuk kalian semua. Baginda Rasulullah menyarankan kepada kita untuk tidak memotong kuku apa-apa bulu daripada badan bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah kita menyembelih binatang korban kita. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan hikmah kenapa dilarang untuk memotong kuku ataupun bulu daripada badan mereka yang berkorban adalah kerana segala anggota yang terdapat pada badan orang yang berkorban itu akan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi tahniah kepada semua kerana dapat melaksanakan korban pada tahun ini, dan jom kita amalkan sunnah terbaik yang disarankan oleh baginda Rasulullah buat kita. Masya Allah, tabarakallah. Tunggu apa lagi tuan-tuan? Sebar-sebarkan agar ada di antara kita yang berkorban dapat mengikut sunnah terbaik ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.